Mai makan cemil, mai pakai cara baju tradisi semua no. Tengok iklan. Tak ada kereta api lalu. Tung kita. Set horn nampak tak? Musafir kemana, oh safiraku, menjejaki bumi kemana saja. Langit biru jadi saksi bisu, hati berbisik pada Yang Maha Esa. Jalan ke Port Hantu Kopi. Kami masuk melalui Jalan Megat Dewa. Jadi masuk dia ada dua laluan ni, satu melalui Megat Dewa dan satu lagi pergi ke Kodiang, masuk ikut stesen kereta api Kodiang. So ini jalan dia, memang jalan dia sempit sikit lah sebab jalan Ida. Iaitu hantu-hantu kopi datang. Jadi untuk Kubang Pasu adalah satu port selain daripada kopi waktu di Hulu Sedaka, kopi cerita di Penaga Kepala Batas dan juga Honot Kopi di Pendang. Dia namakan hantu kopi kerana lokasi dia tu berdekatan ataupun di kawasan kampung hantu. Bukit Hantu. Ini petang kemeriahan di Port Bukit Hantu. Awak nampaknya belakang kereta api ETS. Sampai ETS komputer. Kebetulan petang ini hujan. Hujan pula petang ni. Tapi sekarang ni dah pun reda. Itu je jantas Kodiang yang melintasi rel kereta api dua hala utara selatan. Satu barang yang ikut ETS ke apa kan? Sejarah ringkas Bukit Hantu, Bukit Kalong, Bukit Keplu, Bukit Kodiang ataupun orang lebih kenali sebagai Bukit Moksun. Itu dia Bukit Hantu. Sekarang ni dah boleh ada peluang untuk hiking. Di sana itu ialah Bukit Kodiang. Bukit Kodiang. Di sana hujan. Ada si Dia dah ambil gambar satu. Nama saya. Okey, 1, 2, 3. alamak.
Dia pengah, tempek belanga. Tempek belanga, penganyok, tempek di belanga. Kita ambil ubi kayu rebus. Yang ni ubi kayu kuning. Mana tu? Ambil yang kecil. Mana? Ada. Ubi kayu. Dah makan pengah dengan gulai temenung, gulai ikan temenung. Kita insyaAllah ke depan Okey, ready. perbaiki lagi.